Selamat datang ke episod kedua Jelajah Musim Panas Turki. Untuk episod kali ini, kita dengan kerjasama dan tajaan penuh daripada syarikat penerbangan Turkish Airlines dan juga Tourism Board of Turkey akan bawa korang jalan-jalan di ibu kota Turki, iaitu Istanbul. Kita akan explore sama-sama dengan korang gastronomi, makanan-makanan, tempat-tempat lawatan yang menarik di kota penuh sejarah Istanbul. Kalau korang nak ke pusat bandar, biasanya akan ambil masa 45 minit daripada airport. Dekat Istanbul kali ini, kita duduk kat satu hotel namanya Marmara Pera. Okey, kita punya hotel berdekatan dengan Selat Bosphorus, tapi di sebelah tempat lain. Masa boleh jalan kaki kot. Sebab kami duduk ni sangatlah dekat dengan Istiqlal Street, Selat Bosphorus dan juga Galata Tower. Jadi tempat pertama kita akan menuju adalah Galata Tower. Jadi on the way ke Galata Tower daripada hotel kami, kita akan melalui Istiqlal Street. Dekat Istiqlal Street ni, macam-macam benda jual. Kalau orang perempuan, mesti suka beli barang-barang ni, macam perhiasan rumah, rantai leher, beg tangan kulit dan macam-macam lagi. Tapi kalau orang lelaki ni, biasanya kami nampak makanan dulu. Datang Turki orang kena cuba Turkish gelato. Rasa dia lemak berkering. Lagi-lagi kalau datang waktu musim panas dekat Istanbul. Sedap sikit bang. Duduk tepi jalan ni. Kita sambung perjalanan kita, tapi tak sampai beberapa minit kita dah jumpa satu lagi street food yang menarik, iaitu kupang goreng tepung. Biasanya kupang kita masak sambal atau masak rendang. Kat sini dia orang masak goreng tepung. Bukan kupang saja, kita ada the famous kebab ikan dan juga satu lagi roti yang dimakan dengan daging kambing yang telah dikicang. Satu lagi yang menarik, iaitu ikan bilis goreng tepung. Mungkin ada kat Malaysia, tapi saya first time jumpa kat Turki. Pernah makan tak ikan bilis yang hidup-hidup ni? Hidup tu mana tak kering kan? Kat Turki ada. Macam ikan biasa. Itulah dia goreng dengan languk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung menyelusuri lagi Istiqlal Street ni. Dalam 2 ke 3 minit kita sampai ke Galata Tower. Galata Tower ni sebenarnya dibina oleh orang Itali pada tahun 1348. Kemudian diambil alih oleh Turki Uthmaniyah, dijadikan menara pemantauan, juga pernah dijadikan penjara. Masuknya 30 euro. Tapi sebagai go Turki belanja kita dah bawa korang apa yang ada kat dalam Galata Tower. Kalau korang naik Galata Tower ni, tarikan utama dia adalah 360 darjah pemandangan untuk kota Istanbul merentasi Selat Bosphorus. Sekarang kita berada di atas Galata Tower. Kat atas Galata Tower ni kau boleh tengok 360 darjah kota Istanbul, daripada Sultan Ahmed Blue Mosque ke Selat Bosphorus. Kita tengok kat bawah tu ada cruise. Selain daripada pemandangan 360 darjah, pengunjung akan disajikan beberapa maklumat menarik macam peta 3D kota Istanbul, rantai kapal yang digunakan semasa penaklukan kota Konstantinopel dan juga kepingan Royal Seal yang berusia ratusan tahun. Kalau korang nak beli something untuk kawan-kawan office korang ataupun family, boleh juga beli dekat atas Galata Tower ni. Selesai tengok-tengok, kita nak turun ke bawah pula. Okey, jadi ikut Fatih pergi ke Pak Balai Sepit lah. Biasa tu. Uish, seram. Watch your head, watch your... Nak naik ke menara tadi, kita menaiki lift. Tapi nak turun ke bawah, kita wajib menyelusuri dan tangga asal yang digunakan oleh tentera Byzantine, Uthmaniyah dan kekal sampai ke hari ini. Okay, Fatih tengah mendaki secara live. Tengok tu punya bukit. Gini dah sampai puncak lah. Satulah pesan, kalau korang datang Istanbul ni, kena sediakan mental, stamina. Sebab kebanyakan jalan dekat sini dia mendaki dan curam. Ala-ala musim panas ni, dekat Istiqlal Street banyak jual jus buah. Jus buah tu dia perah terus kat depan mata kita. Jadi kita minum fresh-fresh kat sana. Untuk kali ni kita try honeydew juice, yang ni manis tanpa gula tambahan. Dan juga kita try mix juice. Okay, kita try mix juice. Okay, masam-masam dicampur semua carrot, pomegranate, orange, watermelon pun ada, tak tahu. Dalam perjalanan balik ke hotel, kami sempat singgah satu bookstore yang dinamakan sebagai Minowa Pera. Ia dibina 1896 oleh Alexander Valori, seorang arkitek bandar Istanbul yang memainkan peranan penting dalam pembinaan semula kota Istanbul pasca gempa bumi 1896. Kalau korang nak tangkap gambar menarik, korang bolehlah berkunjung ke Minowa Pera. Sebenarnya kita cover banyak lagi tempat di Istanbul, termasuk ke Hagia Sophia, melintasi Selat Bosphorus ke bahagian Asia, dan juga kita akan terbang menaiki Turkish Airlines 1000 km dari kota Istanbul ke kota Gaziantep yang merupakan tempat asal baklava, kota pistachio dan kota rempah di Turki. Semua ini kita akan cover di episod seterusnya.